QJ Motor SRV 600. Okey. So customer ni sebelum ni dia tanya pasal spotlight dengan horn dia nak pasang. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada QJ Motor SRV 600. Okey. So customer ni sebelum ni dia tanya pasal spotlight dengan horn dia nak pasang. Okey, tapi dia tunjuklah gambar motor dia dan saya ingat yang 250. Bila saya dah sampai daripada cakap apa besar sangat. Yang jiran saya ada satu video saya repair motor jiran saya tu, lebih kurang macam ni bentuk dia. Tapi yang tu 250, yang ni 600cc dan 4 piston lah. Okey. Okey, so customer ni dia memilih untuk pasang spotlight dan horn jenis baik. Okey, seperti yang saya tunjukkan, horn brand PIAA. Okey, ini kalau dekat online paling murah pun 100, paling murah RM90, RM95. Okey. So ini adalah spotlight yang jenis baik. Okey, yang ini masih dalam promosi lagi. Okey. Saya ada dalam 10 stok, tapi sekarang dah terjual dalam 3 ke apa. Dan yang untuk model yang ada flasher adalah 550 siap pasang. Okey. So hari ni saya berada di Puchong, okey, dekat Kinrara. Okey, so saya datang ke rumah customer ni untuk buat pemasangan. Okey. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight dan horn ni dekat QJ Motor SRV 600 ni. Okey, macam yang saya beritahu, pemasangan dengan saya tiada pemotongan wayar dan tidak curi sebarang karen dekat motor ni. Jika berlaku sebarang masalah, dia takkan short lah dekat motor, dia takkan ganggu motor. Dia hanya berlaku short dekat aksesori itu saja. Okey, so kita tengok selepas siap pemasangan dekat motor ni. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dan horn dekat SRV 600 ni. SRV ya? SRV 600. Okey. Dekat SRV 600 ni. Okey. So kita customer minta untuk pasang spotlight dan horn padu dekat motor ni. Okey. Macam saya cakap, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Okey. So bila waktu saya pasang, saya dekat rumah customer dekat Puchong ni. So customer ni duduk kat sebelah ni. Saya ke sini, dia ke sini, saya ke sana, dia ke sana. Okey. So dia tengok apa yang saya buat, dan apa yang saya buat saya akan ceritakan. Okey. Berkaitan dengan wiring. Okey, sebab customer ni kalau boleh tak nak ganggu warranty lah. Jadi bila saya kata saya tak potong wire, tak curi karen, jika berlaku masalah, katalah spotlight ni short, dia tak ganggu motor ni tau. Okey, dia tak ganggu electrical motor ni. Kalau katalah horn ni short, dia tak ganggu electrical motor ni. Okey. Kebiasaannya bila dia ganggu, akan naik indikator ataupun motor akan terus mati lah, tak hidup. Okey. So bila kita tukar fuse, biasanya dia akan putus, dia akan tukar, dia putus, tukar, dia putus. Okey. Itu satu lah. Okey, so bila kita dah potong wire, dah curi karen semua, dia akan jadi apa orang kata. Okey, ambil contoh lah. Lampu ni dia supply 30 watt. Okey, spotlight ni 60 watt. Okey, 30 60 lah. Ini 30 untuk satu. Jadi bila dia on spotlight ni, dia dah curi tau karen dekat sini tau. Okey, lampu ni LED pula. LED ni dia ada jangka hayat. Okey, bermaksud dia ada 5000 jam macam tu lah. Okey. So bila dia curi, dekat sini jangka hayat dia akan makin menurun. Okey, katalah ini short, yang ini akan terganggu sekali. Kalau ini tak rosak tak apa. Kalau ini rosak lagi naya. Okey, untuk ADV 160, lampu dia harga 600 ke 800 untuk headlamp dia. Kalau SRV ni tak tahulah. Okey, faham tak maksud kalau curi karen ni? Tu sebab pemasangan tu semua orang boleh pasang. Tapi bila pemasangan dengan saya tu, sebab saya bahagian electrical, saya bahagian rumah, electrical rumah. Jadi bila kita curi sana, curi sini, okey, power tu dia tak cukup berarti dekat dekat part tu. Okey, so saya nak tunjukkan spotlight yang dipasang dekat motor customer ni. Okey, mula-mula kita plan untuk pasang dekat crash bar ni. Tapi nak dijadikan cerita, dekat dia punya yang datang dengan spotlight ni, bracket dia tak muat tau. Sebab besar, memang besar. And then bila dah beli bracket baru, yang ini pula nampak macam hodoh sikit. Dia nampak macam tak cantik. Jadi customer letak kat sini. Saya tinggal pasang tadi lampu ni. Lepas tu yang dekat sini cantik. Okey, untuk motor ni dekat sini cantik. Tapi tak tahulah kalau lampu model lain cantik ke tak. Tapi kalau bagi saya, dia jadi macam serabut bila letak kat sini. Kalau kata duduk kat atas ni kan, dia jadi serabut. Dan kalau kat bawah ni pun saya rasa macam, kalau kat bawah ni daripada kita duduk side duduk tu, nampak macam benda ni serabut pula. Okey. So bila dah letak kat sini, kita try tadi, customer puas hati letak kat sini lah. Saya pun tengok cantik dekat sini untuk motor ni. Okey, so kita tengok fungsi
lampu ni. Okey. Kita akan onkan motor dulu. Okey. Ni switch dia. Okey. Ni switch dia. Customer ni kena datang ke tempat saya untuk saya lay switch ni dengan saiz ni. Besar ni. Tak muat nak masuk. Ni masalah dia. Okey. So nanti dia datang ke tempat saya, kita akan ubah, saya akan buat lah. Okey, untuk spotlight yang daripada saya ni, dia macam ni, dia punya fungsi bila kita on, dekat sini berlampu so kita tak adalah macam terlupa ke apa. Okey, bila kita on, yang pertama adalah single lah, kuning macam ni lah. Okey, kedua dia flasher. Flasher dia begini kalau kita biarkan lama. Okey, yang ketiga dia flasher juga. Okey, tapi flasher dia lain sikit. Dia terus berkedip. Okey, lepas tu dia patah balik ke nombor 1 tadi, kuning ni, single. Okey, untuk spotlight jenis saya ni, ni adalah lens tau, cover tau. Okey, bila kita angkat ni dan kita angkat ni, okey, dia akan jadi putih. Okey, kalau kata tak nak guna, kalau tak nak guna kuning, angkat benda tu, dia akan jadi putih lah. Tapi kebanyakannya untuk pakai spotlight sebenarnya untuk warna kuning, bukan warna putih. Sebab waktu hujan, waktu kabus, kuning adalah paling penting sekali. Okey, jom kita dengar bunyi horn dia. Okey, yang kedua customer ni pasang horn lah, horn padu dia. Okey, kita cuba dengar. 1, 2, 3. Okey, tak ada lama, malam. Okey, memang kuat. Okey, so horn daripada saya, dia ada dia datang dengan satu set, ada 2 biji. Okey, so kita pasang terus 2 biji tu dekat motor ni. Customer yang minta, customer kata yang horn yang asal dia macam tak sedap. Okey, tak kuat, jadi kita pasang. Okey. So itu saja untuk pemasangan dekat SRV 600 ni, spotlight dan horn padu. Okey, so customer ni ada cakap dia nak beli navigator, sebab motor dia tak nak letak handphone kat sini. Okey, so dia nak pakai navigator lah. So nanti tengok dulu macam mana. Tunggu selesaikan benda ni dulu. Switch ni. Switch ni tak settle masalah agak ni. Ni boleh ikat lah, buat masa ni boleh ikat. Okey. So pemasangan dengan saya memang saya tak curi cara dan apa, memang cun-cun cantik je kita buat balik. So dekat sini kalau tengok wiring dia, kita kemas. Okey, andai katalah spotlight ni dah tak banyak tau dengan saya tau, yang ada flasher ni, yang ada single ni, setakat on off saja, hidup dengan matikan je saja. Yang ni tinggal 2 je tak silap saya. So kalau katalah customer berminat nak beli model lain ke apa, kalau untuk SRV 600 lah, boleh tanya saya dulu, boleh tunjuk spotlight apa yang customer nak. Sebab tak semua spotlight boleh masuk dekat motor ni. Kan beli kan bracket ni tak boleh. Macam ni lah. Nasib baik bracket ni ada jual. Kalau tak ada jual, dah jenuh saya nak cari. So kalau kata SRV 600, kena bagi tahu lah. Sebab untuk part-part macam apa orang kata, soket, itu kita kena cari lain. Saya kena cari. Setiap motor lain-lain. Sebab saya sentuh banyak motor. Jadi bagi tahu saya untuk customer yang SRV 600, bagi tahu saya. Saya akan prepare barang-barang. Okey, so itu saja untuk SRV 600 ni. Okey, kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori electrical dekat motosikal ke kereta ke apa kan, boleh terus call dekat nombor yang tertera ni, boleh terus WhatsApp. Okey. Okey, ciao.